Hai semua, pernah tak anda tengok tumbuhan di sekeliling kita dan terfikir, kenapa ada yang hidup sekejap je dan ada yang boleh tahan sampai beratus-ratus tahun? Nah, kali ini kita akan bongkar strategi-strategi hebat tumbuhan, dari yang macam pelari pecut sehinggalah ke pelari maraton sejati. Ini soalan utamanya kan? Kenapa labu dengan pokok oak nasibnya lain sangat? Ini bukan kebetulan tau. Sebenarnya, ia adalah hasil strategi evolusi yang sangat berbeza. Dan jawapannya ada pada kitaran hidup unik setiap tumbuhan. Jom kita siasat sama-sama. Okey, ini plan kita. Mula-mula, kita fahamkan asas jangka hayat tumbuhan. Lepas tu, kita akan bedah siasat 3 strategi utama. Tahunan, dui musim dan saka. Dan yang paling best, dekat hujung nanti, kita akan tengok kenapa semua benda ni penting dalam hidup kita. Macam semua benda hidup, tumbuhan pun ada cara pengelasannya. Salah satunya ikut berapa lama dia hidup. Bila kita faham kitaran hidup ni, baru kita nampak macam mana setiap jenis tumbuhan ni ada cara tersendiri untuk survive dan berjaya dalam persekitaran masing-masing. Secara asasnya, ada 3 playbook utama. Tumbuhan tahunan, si life fast dayang, tumbuhan dui musim yang ada plan 2 tahun, dan tumbuhan saka yang main long game. Okey, jom kita mula dengan si pelari pecut dulu. Baiklah, jom kita terjah kategori pertama, tumbuhan tahunan. Cuba bayangkan mereka ni macam atlet lari pecat dalam dunia tumbuhan. Matlamat dia satu je, siapkan misi hidup dalam satu musim. Satu peluang, itu sahaja. Jadi, kata kuncinya kat sini ialah segalanya dalam satu musim. Dari bercambah, membesar, berbunga, hasilkan biji benih, dan kemudian, mission selesai. Dia memang bagi all out dalam satu percubaan je. Sebenarnya kan, kita ni memang dikelilingi oleh tumbuhan tahunan setiap hari. Fikirkan je makanan ruji kita, padi, atau buah-buahan kegemaran masa musim panas, macam labu dan tembikai. Semuanya ikut strategi hidup pantas ni. Okey, kisah hidup tumbuhan tahunan ni boleh kita tengok melalui satu lengkung berbentuk S. Nama dia lengkung sigmoid. Logiknya, kita mesti jangka graf ni akan terus naik kan? Tapi, cuba tengok. Ia sebenarnya mula dengan turun sikit. Kenapa? Sebab anak benih tu guna bekal makanan dari biji benih dulu, sebelum dia boleh buat makanan sendiri. Tapi, sebaik sahaja daun pertama keluar, boom! Segalanya berubah. Fotosintesis dah mula dan tumbuhan tu terus membesar dengan mendadak. Inilah bahagian yang paling curam dalam lengkung S kita tu. Dia tengah meroket. Akhirnya, sampailah ke kemuncaknya. Pertumbuhan mula perlahan dan berhenti. Tumbuhan tu dah capai saiz matang. Tenaga dia sekarang bukan untuk membesar lagi, tapi dah dialihkan untuk fasa seterusnya, iaitu pembiakan. Bila dah selesai berbunga dan sebarkan benih untuk generasi seterusnya, misinya dah nak sampai ke penghujung. Tumbuhan tu mula menua. Fotosintesis berkurang dan perlahan-lahan ia akan mati. Maka lengkaplah satu lengkung S dalam hidupnya. Okey, dari pelari pecut, sekarang kita jumpa pula perancang strategik dalam dunia tumbuhan. Tumbuhan dui musim ni tak gelojoh, dia relax je sebab dia ada rancangan mantap untuk 2 tahun. Strategi dia ada 2 fasa yang jelas. Tahun pertama, dia fokus bina badan dulu. Kuatkan akar, batang, daun, kumpul tenaga. Dah cukup kuat, masuk tahun kedua, barulah misi sebenar bermula untuk hasilkan bunga dan biji benih. Dekat sini kita boleh nampak beza dia dengan jelas. Sebelah kiri tu, tumbuhan tahunan dengan satu je lonjakan pertumbuhan. Sebelah kanan pula, tumbuhan dui musim dengan 2 lengkung S yang berbeza. Satu untuk tahun pertama dan satu lagi untuk tahun kedua. Nak tahu satu benda yang menarik? Kebanyakan sayur yang kita makan, macam lobak merah atau kubis, sebenarnya tumbuhan dui musim. Kita kutip hasil dia pada akhir tahun pertama. Jadi, bila anda makan lobak tu, anda sebenarnya tengah menikmati tenaga yang dia simpan untuk misi tahun kedua dia. Dan akhir sekali, kita bertemu dengan sang juara bertahan, si pelari maraton. Tumbuhan saka ni memang dicipta untuk ketahanan. Dia hidup bertahun-tahun, malah berabad-abad, dan terus berjuang dari musim ke musim. Tak macam 2 jenis tadi, mati lepas pembiakan pertama tu tiada dalam kamus hidup dia. Tumbuhan saka akan terus hidup, berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hayatnya. Bayangkan pokok renek, rumput dan sudah tentulah pokok-pokok gergasi yang megah tu.
Jadi, macam mana pula lengkung pertumbuhan dia? Bukan satu S, bukan dua S, tapi siri lengkung S yang tak berkesudahan. Satu untuk setiap musim pertumbuhan. Setiap tahun ada lonjakan pertumbuhan baru, lepas tu dia berehat dan proses tu berulang lagi. Okey, jom kita rangkumkan sekejap. Tumbuhan tahunan strateginya pecut dengan satu lengkung S. Tumbuhan 2 musim strateginya rancang dengan 2 lengkung S. Dan tumbuhan saka strateginya bertahan dengan berbilang lengkung S. 3 strategi, 3 cara berbeza untuk menawan kehidupan. Okeylah, kita dah sembang pasal lengkung, pasal kitaran. Tapi, so what? Kenapa kita perlu tahu semua ni? Ternyata pemahaman ni ada impak yang sangat besar terutamanya pada ekonomi dan alam sekitar kita. Cuba kita tengok nombor ni, RM23.2 bilion. Itulah nilai industri perkayuan kita. Satu industri gergasi yang hampir keseluruhannya bergantung pada satu jenis tumbuhan saja. Tumbuhan saka. Atau senang cakap, pokok. Ini yang jadi persoalan penting. Kalau kita bergantung pada pokok saka yang ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk matang, macam mana kita nak seimbangkan antara permintaan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar? Nah, jawapannya mungkin ada pada pemilihan jenis tumbuhan saka yang betul. Dan inilah dia wira kita, pokok akasia. Pokok ni memang game changer. Dia sejenis saka, jadi dia hidup lama. Tapi, dia ada satu sifat macam tumbuhan tahunan. Dia membesar dengan sangat-sangat cepat. Gabungan unik ni menjadikan dia pilihan terbaik untuk perladangan hutan yang mampan. Kita boleh tanam dan tuai tanpa perlu usik hutan semula jadi kita. Jadi, nampak tak? Dari lengkung pertumbuhan sebiji tembikai sehinggalah kepada kelestarian industri perkayuan negara, semuanya berbalik kepada asas kitaran hidup tumbuhan. Ia buat kita terfikirkan agaknya apa lagi rahsia alam semula jadi yang sedang menanti untuk kita rungkai.